Dia bukan terus declare saya murtad, saya syirik. Dia tak declare macam tu, tapi dia bermula dengan langkah, khutwat. Kerana itu dosa mendekatkan pada syirik. Apabila dosa itu saudara Allah bisa tegar biasa, kecilnya dan besarnya, lama kelamaan dia kata benda ni semua tak berdosa. Lama kelamaan saudara dia dah sebati dalam dirinya, lalu mengherdik orang-orang yang cuba taat pada Allah, yang menutup aurat diherdiknya, yang solat diherdiknya, yang baca Quran diherdik, dihinanya, maka datanglah syirik, datanglah kufurnya. Di kufur dia tak datang sekaligus kufur, ia ada mukadimah. Sebab itu disebutkan kezaliman. Zalim kita pada diri kita akhirnya boleh membawa syirik. Kemudian lihat Luqman Hakim nasihat anaknya supaya menjaga hubungan dengan mak ayah. Fikirlah mak ayah, fikir mak ayah yang melahirkan kamu, yang daripada mula mengandungkan kamu, lahirkan kamu, nusukan kamu dan jaga kamu. Dengan 4 mereka, cubalah fikir kepenatan mereka, susah payah mereka, sehingga kamu dengan mudah menyisihkan diri daripada mereka. Saudara, selagi mana mak bapak kita hidup, ingat urusan kita tergantung dengan mereka. Saudara tak bebas. Selagi mana mak bapak saudara masih hidup, saudara sebenarnya belum bebas. Sampai mak bapak saudara mati, saudara isya bebas. Kenapa? Kerana Nabi SAW berkata, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta benda kamu semuanya milik bapak kamu, bukan milik kamu. Menunjukkan bapak kita ada kuasa besar bagi kita. Demikian juga mak kita dalam mimbabi aula. Artinya keutamaan harta kita pada mak kita, pada ayah kita. Keutamaan tanggungjawab kita selain daripada Allah Ta'ala ialah mak kita, bapak kita. Kawan kita nombor 10. Kawan ajak minum air, dengan mak ajak minum air. Kawan ajak keluar, dengan mak ajak keluar. Keutamaannya pada siapa? Pada mak bapak kita. Kita tak akan lepas tanggungjawab kita sampai mak bapak kita mati, baru lepas. Sebab itu Luqman Hakim, bila orang kata ayah kamu dah mati wahai Luqman, dia kata malakta amri, aku sudah bebas urusanku. Aku sudah bebas urusanku. Maknanya kalau dia hidup, aku mesti bertanggungjawab dengannya. Dan bila dah mati dah tak ada, aku dah tak ada tanggungjawab. Jadi selagi mana mak bapak kita hidup, kita tak jalankan tanggungjawab kita, maka kita derhaka. So derhaka jangan fikir konteks yang besar seperti menengking. Cukup bila kita membiarkan ayah kita bersenyap, itu namanya derhaka. Kita kata ustaz, saya bukan tak nak ajak ayah sekali. Dia tak nak, dia nak duduk seorang sekian-sekian. Maksud saya ialah saya tak pernah menghubunginya, bertanya khabarnya, saya tak pernah ambil tahu hal dia, sihat ke dia, tak sihat ke dia. So tak pernah dikatakan bertanya apa masalah dia. Saya anak ayah apa yang saya boleh tolong ayah cakap. Ayah dengan malunya saya, apa je masalah cakap pada saya. Demikian sikap kita sampai mak ayah kita mati. Dan mati sesat. Dia meredai kita, artinya soal kita terbentang di hadapan kita syurga Allah SWT. Sebab dia redha. Itu Luqman Hakim pesan tentang. Kemudian Luqman Hakim dipesan tentang dalam hati anak perlu ada muraqabatullah. Apa kata dia, wahai anakku, mana pun kamu buat baik, mana pun kamu buat jahat, di tempat mana pun, di waktu mana pun, pasti Allah tak ada. Pasti akan datang malam itu, ditunjukkan di hadapan kamu. So ini muraqabatullah yang patut kita ajar. Tapi apa yang kita ajar pada anak kita ialah muraqabatu hantu. Mana hantu sana, hantu sini, hantu sana, hantu sini. Tapi setiap kali anak kita dalam mana dia rasa macam hantu, tengok dia je. Bergerak kat mana dia rasa benda lain, tengok dia, bukan Allah. Yang kita patut ajar anak kita muraqabatullah, sehingga dia senantiasa rasa muraqabah, pemerhatian Allah. Walau di kali sunyi dia bersendiriannya, duduk mana pun, malamnya, siangnya, Allah perhatikan dia. Dia baik, dia buat baik atau dia buat jahat, Allah tahu. Kemudian Luqman ajar dia pula akhlak dia dengan manusia. Akhlak dengan manusia yang berkait dengan tanggungjawab agama, seperti menyuruh yang ma'ruf, melakukan solat, menyuruh perkara yang ma'ruf, dan tidak bersikap dingin dengan manusia, dan tidak menunjukkan kesombongan dengan manusia. Artinya Luqman digabungkan nasihat ini pada 3 perkara asas: hubungannya dengan Allah, hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan masyarakat. Ini baru betul pakej anak soleh. Ada anak yang dengan Allah bagus, dengan masyarakat bagus, dengan mak ayah fail, maka dia fail sebenarnya. Ada orang dengan mak ayah bagus, dengan masyarakat bagus, dengan Allah masalah, pun fail. Orang Islam, orang beriman, dia kena datang dengan pakej sempurna, pakej yang sempurna.
Artinya dengan Allah dia menjaga hubungan akidah dengan Allah. Dengan ibu bapa dia menunjukkan kesyukuran, terima kasihnya, menghargai ibu bapanya. Dan dengan masyarakat dia ada peranan untuk bergaul dengan masyarakat dengan baik dan dengan tanggungjawab agama yang dipertanggungjawabkan, termasuk mencegah kemungkaran, bersabar dengan musibah manusia, bersabar dengan segala apa yang mungkin dihadapi dalam konteks dia bergaul dengan manusia. Sebab itu kata Nabi SAW, al-mu'min alladhi yukhalidun nas wa yasbiru ala adhabu khairun minal mu'min alladhi la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adhabu. Rawahu Muslim. Maksudnya, orang beriman yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan kejahatan mereka jauh lebih baik daripada orang beriman yang tak bergaul dengan orang dan tak mungkin bersabar dengan pergaulan manusia. So, orang yang mampu sabar dan kerana manusia ialah orang biasa dengan manusia. Tapi kalau kita jarang bergaul dengan orang, kita tak mungkin orang yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Kalau kita biasa menguruskan hal manusia. So, tengok mutawih dia bawa orang haji, perangai macam-macam. Yang jenis kaya, perangai kaya. Yang jenis berpangkat, cara dia pangkat. Pening kepala mutawih ni, nak urus ni, kena pula banyak masalah. Yang orang mungkin tak nampak bila pergi haji. Sahabat-sahabat mutawih sah, kalau boleh jangan jadi mutawih lah sah. Masa saya pun tak jadi. Dulu ada juga cita-cita, tengok geng kita pening tak jadi, cancel, kita pergi Mekah seorang sudah. Tapi mereka sudah boleh tengok macam mana mereka menguruskan manusia. Kalau mereka tidak ada kesabaran, mesti penuh dengan mati lama. Tapi mereka sabar dengan kain orang ni, kain orang tu, dengan kain orang tua, macam orang tua. Orang muda je nak laju, orang tua jadi lambat. Dia tak tahu nak pergi mana tu. Nak lambat ke nak cepat? Nak lambat ataupun nak ke depan. Akhirnya duduk tengah tak gerak. Mereka yang menguruskan manusia dan bersabar dengan keinginan manusia ini jauh lebih baik. Orang tak pernah uruskan keinginan manusia, dan orang ni tak mungkin dia akan bersabar bila berurusan dengan manusia. Tak mungkin. Saya bersabar tak awak kalau tak pernah urus manusia, jangan harap awak bersabar. Tapi orang biasa, saya kata mutawif, orang yang bersabar dengan manusia, ataupun siapa sahaja yang terlibat dengan urusan manusia, dia dah hajar dirinya bersabar, selalu pahala dia besar. Dia lah orang beriman yang paling baik. Nabi-nabi dan rasul-rasul dia berurusan dengan manusia, berdakwah, mendidik, mengajar dan sebagainya. Nabi-nabi bersabar dengan keinginan umat-umat masing-masing. Bukan kadang-kadang tuduhan mereka pada nabi-nabi cukup berat. Nabi Muhammad SAW di sebalik keadilannya pernah dituduh tidak adil. Nabi pernah dituduh tidak adil, mementingkan sekian-sekian. Nabi pernah kena benda, tapi Nabi sabar. Sehingga bila Nabi SAW mengingatkan tuduhan sebahagian mereka pada Nabi SAW yang lemah iman, Nabi kata, Yarhamullah Musa, semoga Allah merahmati Musa, dia jauh lebih sabar pada aku, dia diuji lebih teruk pada aku, kata Nabi SAW. Yang kita dah sebut tuduhan Bani Israel, mereka menuduh Musa cacat kemaluan. Ni sampai ke dalam tuduh juga, kerana Nabi Musa tidak mau mandi telanjang bersama mereka. Walaupun Nabi Musa bersendirian mandi, kerana Bani Israel suka mandi beramai-ramai dengan keadaan telanjang. Tapi Musa tidak menyertai mereka. Lalu mereka tuduh Musa tak nak geng kita sebab ni cacat kemaluan dia. Tu dibagi kasar Nabi tu. Nabi dikata macam tu. Apa lagi? Bila Harun mati dikata ni Musa bunuh ni. Walau Harun mati dengan ajamnya, tapi mereka kata Musa bunuh. Selalu banyak tuduhan mereka katakan pada Musa. Tapi bagaimana Musa sabar dengan Bani Israel yang keras kepala untuk menunjukkan manusia yang menguruskan manusia dan bersabar dengan keinginan pahalanya cukup besar. Sebab itu saudara orang terpilih, dia saudara berjaya menguruskan manusia dengan sabar, menyelesaikan masalah ni, besar pahala kita. Walaupun setengahnya, saya tak boleh uruskan orang jadi pemarah. Kalau macam ni, jangan uruskan orang yang banyak-banyak. Urus sikit-sikit, urus isteri awak, anak awak pun tak boleh marah juga. Urus diri sendiri, belajar urus diri sendiri. Kan ada orang tak mungkin bersabar dengan keinginan orang, tapi ada orang mampu bersabar. Kesabaran mereka ni luar biasa, dan ini dipuji oleh Nabi SAW. Dan ini antara nasihat Luqman Hakim, supaya anaknya bersabar dengan keinginan manusia dan mendampingi manusia dengan baik. Jadi saudara, kalau kita nak nasihat anak kita dengan apa, maka tengoklah pengajaran daripada surah Luqman ini. Mudah-mudahan kita pegang anak kita elok-elok, nasihat dia betul-betul, supaya dia menjadi anak yang baik di dunia dan di akhirat. Kalaupun dia tak baik, masa kita pesan pada dia, mungkin bila kita mati dia jadi baik, dan dia akan menyalurkan pahala kepada kita dengan doanya, doa daripada anak-anak yang soleh.
Dia akan menyalurkan kita dengan keampunannya, memohon keampunan pada Allah untuk kita. Ini berkat bila kita ikut nasihat Luqman Hakim. Wallahu a'lam wa bissawab. Assalamualaikum.